dia memang bermulut lancang tau. Alright. Kawan-kawan kita mesti Circle ni. ya, memang gitulah. Tak cukup bagi dia ni duduk dengan kita 3 jam. 3 jam je. Habis lepak tu memang sial. Ya, ya. Betul. Belaka pula. Terus menang. Okay. Amin. Okay. Dia dapat anak. Alright. Okay, masa tu kebetulan dia lalu tau dekat kawasan Kuil. Okay. Lepas tu kan dekat kawasan Kuil kan macam ada a lot of macam patung-patung lah. Ya, Macam monyet-monyet apa semua kan. And dia macam tiba-tiba dia tercakap. Masa tu bini dia tengah mengandung tau. Okay. Tengah mengandung dan dia bawa bini dia jalan. So masa tu dia cakap something yang macam offended lah. Macam very offensive punya words. Okay, tentang towards kuil lah. Okay, dengan Sami tu. I see. Macam mengejek. I tak naklah sebut, tak boleh kan. Yeah. And then bila wife dia beranak, macam mana cakap I mean the statement affected ke? affected. Anak dia terkenan Terkenan dan memang sawan sampai sekarang. So macam masa nak berubat tu, memang masa pergi dekat pengamal perubatan tu, which is ustaz, memang ustaz pun, dia kata macam memang kau kena cari Sami tu minta maaf. I see. Maksudnya macam, tapi kalau kita sebagai orang Melayu kan, kalau nampak tiba-tiba dia naik kat kuil tu, apa pandangan you kan? Betul. Betul. Tapi sebab tu saya cakap macam this story memang legitly, sebab kalau kau ejek orang tu dan memang offended, of course lah kau kena, sebab benda tu memang kat kuil pula kau boleh kan. Antara tempat suci diorang juga kan. Yelah. Kita mulut pula terlepas begitu saja, tak memikirkan orang kata apa, benda-benda selepas tu. Betul. So moral of the story dia adalah macam bila jumpa ustaz tu, ustaz kata kau pergi balik minta maaf. Memang itulah ciri-ciri keislamannya pun. Betul. Sebab macam kalau kau dah buat salah, minta maaf. Yes.